Assalamualaikum dan selamat kembali ke Beat Auto. Sedikit kelainan untuk anda kali ini. Saya kini berada di Janda Baik, jauh dari kesibukan kota raya, bersama Leap Motor C10 Plus yang telah saya pandu sendiri ke sini. Umpama sebuah telefon pintar, varian C10 Plus ini telah melalui banyak penambahbaikan jika dibandingkan dengan model yang diperkenalkan tahun lepas, iaitu model Leap Motor C10. Ia kini menggunakan teknologi pengecasan 800 volt dengan pak bateri sebesar 81.9 kWh, membolehkan kenderaan EV ini pergi sejauh 510 km menurut kitaran ujian WLTP. Biasanya saya takkan memandu laju apabila memasuki jalan-jalan kampung, jalan sempit, satu lorong. Tapi dengan Leap Motor C10 Plus ini, saya rasa lebih yakin. Tak perasan kadang-kadang terlebih laju. Jadi kalau anda ambil nanti bawa kereta macam ni, hati-hatilah. Bawalah dengan lebih bertimbang rasa, ya. Selain itu, prestasi atau kuasa trainnya turut ditambah baik. Ia mampu menghasilkan dalam 299 kuasa kuda dan 360 Nm torque jika dibandingkan dengan model asalnya yang hanya mampu menghasilkan 215 kuasa kuda dan 300 Nm torque. Banyak tu. Leap Motor C10 Plus ini merupakan SUV EV segmen D yang mana ruangan kabinnya cukup luas, tempat duduk yang lembut dan berliang pengudaraan. Skrin paparan utama bersaiz 14.6 inci yang sungguh responsif. Di mana butang kawalan penghawa dinginnya? Secara peribadi, apa yang saya paling suka apabila memandu kereta C10 Plus ini adalah sunroofnya. Apabila anda memandu ke Janda Baik, ya, dengan sekitaran yang hijau, cuaca yang cerah, rasa lebih dekat dengan alam bila sunroof ini terbuka. Dan saya dimaklumkan bahawa kenderaan EV ini mampu memecut pada kelajuan 100 km sejam dalam masa 6.2 saat sahaja. Mari kita cuba. Kat sini, dekat highway lah. Okey. Setakat ini bila saya memandu di jalan Janda Baik, terdapati kereta ni dapatlah dia macam ada rasa pegang sikit jalan tu. Jadi apa pandangan anda untuk sebuah SUV EV segmen D pada harga di bawah 130,000 berbaloi atau tidak? Tinggalkan komen anda di ruangan di bawah. Saya Keza dan anda menonton Beat Auto.